beban. Bagi dapat dalam video okay, nampak? Okay. Ni OL 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 okay. OL 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 okay, terbaik. Ni OL 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 okay. OL 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 okay. Okay, 6. Alright. Okay. 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 Okay, sekarang neutral dengan light. Okay. Okay. Atas satu. Ini short ni apa? AutoCAD. Okay, normal. Ni OL. Ni OL. Tengok ni OL OL OL, nampak tak? Meter nampak? Okay. OL 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 OL. Okay, harga ni kalau macam ni short tapi ni tak ada masalah lah. Ni pump air sebab dia direct, memang dia akan nampak short lah sebelah dia. Okay. 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 Alright, okay. So semua dalam keadaan okey ya. Okay. So wiring tak ada yang masalah. Cuma cara wiring je tak berapa nak betul. So macam ni, nampak? Untuk SPD pakai kabel kecil 2.5 je. Lepas tu earth ni tarik kabel baru tau, tapi tak sambung dekat chamber. So rumah ni dia pakai earth yang lama lagi daripada kabel-kabel ni. Lain-lain okey, kita check road tu lah, berapa bacaan dia.